Selamat datang ke Mak Eka's Kitchen. Hari ini Mak Eka akan membuat masakan baru yang sangat mudah dan sedap untuk anda semua pelajari dan mencuba sendiri masakan unik Mak Eka di rumah anda. Jangan lupa subscribe, like and share tau. Okey, hari ini Mak Eka akan membuat resepi yang agak terkenal, iaitu kari ayam. Resepi kari ayam Mak Eka sangat berbeza dengan resepi lain kerana kebanyakannya kita menggunakan rempah asli. Assalamualaikum semua. Hari ni Mak Eka akan masak kari ayam. Kari ayam, Mak Eka gunakan ayam berilo. Ni bawang putih, bawang besar, halia. Ni Mak Eka akan blend. Yang ni Mak Eka akan tumis daun garing, bawang putih, bawang merah. Mak Eka letak ni serai, ambil 2 batang serai kecil lah ya. Lepas tu Mak Eka pakai 4 sekawan ni. Kayu manis, melawang, pelaga, cengkeh dengan ni halaba dengan biji sawi. Okey, Mak Eka mula-mula Mak Eka akan blend ni dulu. Bawang putih, bawang merah, halia. Mak Eka akan blend. Ni rempah kari Okey, Mak Eka akan blend tu. Minyak Mak Eka dah panas. Mak Eka akan masukkan ni 4 sekawan. Serai, together. Okey, sampai Mak Eka masukkan di rawi dengan siap. Dia garing, lepas tu Mak Eka akan masukkan rempah kari. Ini kari ayam. Mak Eka nak masak, Mak Eka letak ayam. Eka akan masukkan garam 2-3 sudu. 3 sudu. Itu saya akan masuk ini dulu. Mak Eka akan masukkan santan. Ayam dah kecil-kecil macam ni sikit. Mak Eka akan masukkan santan ni. Kita akan tambah santan sikit lagi pasal pekat sangat.
kari ayam Mak Eka dah siap untuk dihidang. Jika anda ingin request resepi masakan yang lain dari Mak Eka, anda boleh komen di bawah video ini serta jangan lupa subscribe, like dan share tau. Selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton video kali ini.